tahta, harta, wanita. Tiga tu. Ada lagi 3K yang sangat-sangat jahat. Bakhil, KK, JKK. 3K. Ini bahaya kat ni. Nah, kira nak bunuh orang. Kalau hak kat rumah kita, dia tengok orang. Dia tengok orang. Dia tengok orang gisurai lalu orang, dia tengok keliling. Tak ramai-ramai ni dia tanda. Dia tanda tu dia lapor. Boleh piti. Boleh piti pula. Tak. Jatuh poster apa semua ni, kat apa semua. Banyak boleh. Suarat barak boleh, musyarat boleh RM10. RM10 boleh RM10. RM10 sebulan boleh. Siapa lawan Islam boleh RM10 je. Gaji 300. Nak dah 300 we ke bini semua. Faham? Licin. Nampak apa ni? Orang yang sokong Islam pakai masjid, JKK lawan Islam pakai biskar buruk. Tapi dah tak ada otak. Dak mikir. Memberi sumbangan dalam menentang pergerakan Islam. Boleh 300. Tak ada nak mikir dia. Perempuan kalau tak kena gaya, dia heret kita kepada kegelapan. Nah, sebagai dia heret muhajir ini, dikabar di atas surat nak nikah dengan aku lah. Tapi aku tak pergi di Mekah, aku orang Madinah, munak mari sini. Nampak? Jadi kalau kita tak kena gaya, kita pergi ikut ke dia, rosak kita. Jangan ikut. Jangan bakang belaka, apa tak boleh. Jangan ikut belaka, jangan bakang belaka. Kerana dijadikan daripada rusuk yang bengkok. Tu Adam tengah tidur dalam syurga, malaikat mari cabut apa benda tulang rusuk yang paling bengkok, kemudian buat tok Hawa jadi perang. Jadi Nabi kata asal tulang ni dia bengkok dah, jangan kamu biar semakin bengkok, jangan kamu keras sangat patah riang. Dia bukan fiberglass boleh neting. Tak? Mana gitu. Mana apa ni, janganlah kita biar belaka dan jangan larang belaka. Biar belaka jeng kita. Kalau segi ekonomi botok licin pada kita. Tengok kalau pergi supermarket, jangan dia tolak troli tu. Jangan. Mu tunggu kat sini dah, tunggu kat kereta. Biar kita masuk. Nak tulis, nak benda. Ataupun tak salah ajak lah. Duduk di rumah, tulis je nak benda. Tak? Mu tulis, buat senarai. Di dalam kereta kita potong pula, edit. Faham? Jangan ikut dia belaka, mampu kerah kita. Tu orang puang. Ni dak wi ke dia kata tolak, dak nyubuh Allah kita bayar 500 cara bodoh balik 5 sen. Tak. Ni beli apa ambil puak buh. Penuh troli. Kalau bakal talak. Biar kita ambil sendiri. Tu kalau kita ikut rosak. Tak. Kursi baru dia terbuka bang 2 kali raya kursi. Tukar abang. Nak molek kau nampak kedai baru ni 3,900 je. 3,900. Tok lelaki muka belahnya bayar 3,900. Nak beli ke dan nakut baik. Nak lawan tak berani. Besar macam Undertaker tubuh. Ikut juga tukar ada. Kursi apa ni Tuhan buat dah ni punggung ni. Nak rutin ni download ni. Tak rasa ni kepada diri kita. Kenapa kita tak boleh hak ciptaan Allah? Nah, ni punggung ni kosing ni. Kita kat Terengganu panggil punggung, orang Kedah panggil pungkok, orang putih panggil kosing. Tak? Ni gitu. Tuhan buat dah kosing, tak payah beli dah. Sofa away bang. Kita kalau Tuhan buat punggung kita macam tulang kering ni, duduk bunyi keletung, aduh. Bang, balik awal. Takkan berusuh orang ni salah duduk. Mana duduk latar yang keras Tuhan buat dah download. Tak ada apa-apa. Kalau download hak dunia tahan 4 tahun, 2 tahun tukar. Ni download original Tuhan buat 100 tahun. Rupa Michelin tubeless lagi besar. Bang. Tak payah beli. Odong. Apa ikut ke dia? Dia beli 5,000 kursi hijau duduk. Duduk dapur nyanda di mesinnya. Kursi 4,000 dia duduk. Dah mau beli 4,000. Kalau 4,000 tidur situ pasang 4 nyamuk. Faham? Dah 4,000 5,000 dah duduk dapur. Tak ada orang duduk. Raya nak tunjuk orang. Suka nak masuk tengok kursi amber ni. Orang itu seku tak dari.
Bodoh. Ikut dia habis. Jeng kita. Tak ada duduk 45,000. Cucu naik. Kalau cucu dia mari naik. Turun. Main luar. Bodoh. Dah beli benda bodoh. Cucu naik Muhammad. La ilaha illallah. Orang kampung tak mari. Kalau mari kawan kampung kota-kota kat dah ajak masuk dalam. Orang kat lembu, kat beruk-beruk dua tanda lah kan ajak orang rumah. Faham? Jeng aku kursi aku. Dah bila nak habis. Kau kan kalau 5,000 tak apa, beli 5,000. Biarlah nak beli kursi mahal dah rasa nak PT pun banyak. Panggil orang kampung biar anjuk. Nak sehari 2 jam seorang. Mari anjuk kursi nyamba. Kita hangki ke? Puas hati gak beli. Masak tu kau beli hak lain pula. Hidup. Ikut dia. Tukar pintu pagar. Pintu pagar molek-molek ada. Rumah Nabi pintu pagar tak ada. Faham tak? Ni pintu pagar molek-molek ada. Buang. Buh hak nu, hak air mah. Hak air perada. Lalu balik jalan dia tengok, comel itu pagar rumah aku. Lalu masuk. Tu lelaki masuk tidur, anak apa masuk dalam kelambu. Mak dia tengok itu pagar, kita orang gila. Ada 3 suku. Tidur luar mak kat pintu pagar. Ya ada. Membazir baik buat masjid. Baik buat surau pada sah. Boleh makan lah kubur. Ni ikut dia. Tapi jangan lawang belaka ke puan. Tak boleh. Kena turut atas. Kena ada sorak tekak. Dia halus pun. Nak ada tu. Bagian buat rajin kerja. Tak? Tengok puan kalau dia balik muka catung. Muka bulai nyeng. Kita pun tunjuk rata sorak. Derah-derah nak nasi. Siap dengan buat jepung. Makan jepung bang. Tak? Boleh rata sorak. Puan bagi tu dia mana kena beli atas bagian rajin tak kena ada kau dia tak dengar tak dengar dia ini turut belaka rosak kita. Kalau kita lawang belaka tak turut dia rosak apa tak boleh. Dia tak sabar. Tengok kalau dia kata beli selipar, dia kata beli minggu depan mulut keluar cawang macam ikan pelawa ni. Mana tak? Bunyi. Kaki-kaki kita ni sapu habis lagi. Lambat beli selipar. Tengok ibu basuh pinggang, nautif cok. Panasan. Kelakang. Dia beli baru. Ada apa? Minyak air melo. Minyak air melo pula. Apa bang? Menyakit dia tu. Menyakit lagu tu. Jangan lawang belaka, jangan turut belaka. Turut belaka susah. Kita rosak dia. Pasal dia kalau dia pergi kedai dia nak beli, kalau boleh tokai keling tu dia nak beli bola supik. Ini nak belaka. Orang puan jangan main. Kalau meja ni tak ada bunga tak boleh, mesti ada bunga, ropo-ropo. Kosong-kosong tak boleh makan kemar mulut. Dia kena ada bunga. Katil nak ada bunga, lembek nak ada bunga, batang kualik nak ada bunga, lasi nak ada bunga. Dia nak buat kan, tak boleh marah dia jenis bunga. Dua makhluk berhari bunga, orang puang beruk. Saya kata boleh. Jangan marah ke dia. Boleh? Jadi perjalanan hijrah daripada Mekah ke Madinah yang memakan masa bulanan daripada seorang demi seorang, ada yang 10 orang sampai akhirnya tinggal Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sembunyi dalam gua Sur. Sanggup 3 hari 3 malam Nabi nusuk dalam gua Sur, dalam gelap, tak ada lampu, tak ada apa. Duduk situ kerana perjuangan. Duduk dalam gua, kita perjuangan duduk dalam rumah, balik duduk kat bini, tak berani kau nak tolong Islam. Pagi pergi kerja, petang balik kerja, bawa alik pitih, bilang pitih. Takkan tak boleh tolong Islam. Nabi 3 hari 3 malam duduk dalam gua Sur, gelak guguk pula. Hak kata hak cerita maknanya hak tutup di sarang laba. Nusuk dekat kaki buat musyrikin ni, masa Abu Jahal, Abu Lahab dibagi cari apa semua. Katanya Abu Bakar kalau dia nak dekat kaki dia boleh cakap Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi dia cari saja, lalu ke kaki saja. Kalau dia tunduk memang nampak. Jadi tak ada nampak tu. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau dia tunduk tadi, niscaya mereka sudah dapat menangkap kita berdua. Nabi kata, mana kita berdua?